Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi ayam masak merah. Yang pertama sekali saya ada ayam goreng yang telah siap digoreng. Macam biasa bahan dia garam, penyedap rasa dan juga kunyit. Lalu tak perlu goreng sampai garing pun. Lalu ni saya tumis rempah tumis sampai harum. Kemudian bawang putih sama sampai harum. Lalu saya masukkan 2 sendok bawang merah. Sama untuk bahan-bahan yang saya gunakan ni semua saya letakkan 2 sendok. Macam bawang merah, halia, lengkuas, serai, semua tu 2 sendok. Jadi hari ni bahan-bahan yang saya gunakan ni saya dah kisar awal-awal, jadi senang. Guna sukatan sendok sahaja. Kemudian saya masukkan serai, tadi halia. Bahan-bahan asas biasalah yang kita masak merah tu. Kita tumis ke semua bahan tersebut sehingga ia naik bau dan juga pecah minyak. Korang yang kat rumah tu masih masak-masak raya lagi ke? Ni raya dah keberapa dah kan? Tapi mungkin ada je tetamu yang datang kan untuk beraya, jadi kita masak-masak. Mungkin ini boleh menjadi salah satu menu yang mungkin boleh anda hidangkan kepada tetamu. Ni tadi saya masukkan 2 sendok cili kisar, cili kering tu saya kisar. Lalu juga saya masukkan gula Melaka. Kalau guna gula putih pun tak jadi masalah sama sekali. Dan saya lebih suka guna gula Melaka. Lalu saya masukkan 1 sendok sos cili. Ni kita gaul rata. Lalu diikuti dengan 2 sendok sos tomato. Jangan risau, ni tak masam sama sekali pun nanti. Ni kita gaul rata. Kemudian di sini saya nak masukkan garam sesuai selera. Jadi sebenarnya hari ini yang masak bukan saya, tapi atuk saya. Kemudian saya masukkan penyedap rasa ataupun MSG. Lalu saya juga masukkan serbuk kari 1 sendok. Jangan risau, nanti tak ada rasa kari pun, tetap rasa ayam merah. Tapi ini adalah bahan-bahan yang atuk saya gunakan untuk buat masak merah. Kemudian kita ada kerisik kelapa. Saya masukkan lebih kurang 1,5 sendok macam gitulah. Jadi ini merupakan resepi atuk saya yang biasa atuk saya gunakan bila dia masak dekat majlis-majlis yang besar, macam majlis kahwin ke, kenduri kendara. Macam korang yang dah ikut saya lama mesti tahu atuk saya tu merupakan tukang masak. Ni kemudian saya masukkan susu cair lebih kurang setengah tin. Lalu bolehlah masukkan daging ayam telah kita goreng. Sebab tu saya cakap tak perlu goreng terlalu garing, cukup sekadar masak sahaja. Kalau anda goreng garing tak sedap, nanti ayam tu keras. Jadi kita goreng dulu bagi mengelakkan ayam ni hancur, sebab kita masakkan dengan kuantiti yang banyak. Jadi bila kita panaskan dia cepat hancur. Jadi kita goreng dulu. Tadi kemudian saya masukkan air sedikit. Sebenarnya kalau tak nak masukkan air pun tak apa. Ni saya masukkan air bagi memudahkan kita menggaulnya. Bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Cukup mudah kan? Tapi bahannya memang agak banyak, tapi cara pembuatannya sama je macam kita masak bahan asas yang biasa tu. Jadi saya harap anda boleh mencubanya sendiri di rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan teka anda. Ini dia rahsia resepi ayam masak merah versi atuk saya. Selamat mencuba. Bye bye.